Nah, ni resepi kari pap. Sumpah yang aku tak expect video ni boleh cecah 3 million views. So maka dengan itu, hari ni aku nak try buat kari pap berry macam dalam cerita Boy Baraju tu. So first kali kita nak buat kulit dia. Untuk kulit dia ni ada dua jenis adunan. Untuk adunan A ni campurkan tepung, garam, margarin yang dah dicairkan dengan minyak, air sejuk, gaulkan sampai sebati. Lepas tu rehatkan sekejap. Untuk adunan B pula senang je. Campurkan tepung gandum dengan minyak masak. Lepas tu bulat dan bahagikan adunan tadi dengan nisbah 70-30. Sebelum kita balut adunan B tu dengan adunan A. And then bila dah balut adunan tadi, kita lepaskan memanjang, gulung, lepas tu potong kepada 3 bahagian. Tujuannya untuk kita dapatkan pattern pusaran tu. Lepas tu canai adunan tadi. Untuk inti berry tu pula aku tak tahu mana aku nak cekau berry ni. Takkan aku nak naik spaceship pergi planet tu pula. Minyak dah lah mahal. So aku gunakan inti mix berries yang dah siap ni daripada Fructose. Inti ni memang best. Berry tu sebutir-sebutir dia bagi. Lepas dah isi dan kelim kari pap tu, goreng lah macam biasa. Goreng sampai golden brown. Bila dah angkat tu boleh nampak efek pusing tu tak adalah jadi sangat. So jom kita rasa kari pap ni. Dengar macam pelik tapi combination kari pap dengan inti berry manis ni not bad juga tau. Kulit kari pap kali ni rasanya lebih berlemak, gabung dengan inti berry yang manis tu sedap lah, senang cerita. Kalau korang bosan-bosan cuba lah.